Kementerian Perpaduan Negara KPN kini giat melaksanakan promosi berkaitan program Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Selatan. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama Arkib Negara Malaysia sebagai usaha memperkukuh pemahaman masyarakat terhadap kepentingan pemeliharaan sejarah dan warisan komuniti. Inisiatif Arkib Komuniti ini bertujuan menggalakkan orang ramai mendokumentasikan sejarah tempatan termasuk budaya, pengalaman dan kisah masyarakat setempat agar tidak hilang ditelan zaman. Dalam masa yang sama, komuniti turut disarankan untuk lebih peka dalam memelihara dokumen bersejarah seperti surat lama, gambar dan rekod keluarga kerana ia merupakan khazanah penting yang menjadi rujukan sejarah serta identiti masyarakat. Dokumen ini perlu disimpan dengan baik bagi mengelakkan kerosakan akibat bencana seperti banjir dan air. Usaha ini diharap dapat meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan arkib komuniti dalam memperkukuh perpaduan nasional serta memelihara warisan negara untuk generasi akan datang.